Assalamualaikum. Hari ini saya nak membuat tapai pulut menggunakan daun pokok balik angin dan juga daun pisang. Ini contoh pokok balik angin. Dan pokok ni, daun ni kita akan guna untuk membalut tapai nanti. Kita akan juga menggunakan daun pisang dari pokok pisang emas. Pokok pisang emas. Daun dia tak pecah nanti. Kita tutup. Assalamualaikum, anda bersama saya lagi, Charlie Zamri. Hari ini kita akan buat tapai pulut menggunakan daun pisang dan juga daun balik angin, ya. Dan saya juga memasukkan 2-3 helai daun tin. Sebelum ni saya buat video menggunakan bekas makanan plastik. Hari ini kita akan menggunakan daun pisang pula secara tradisional. Hari ini kita buat tapai pulut menggunakan kaedah tradisional, membalut menggunakan daun, ya. Bahan-bahan yang perlu kita sediakan adalah pulut 1 kilo, beras pulut 1 kilo, ragi. Saya gunakan ragi kecil. Gunakan untuk 1 kilo ni, gunakan 1,5 biji. Sebiji setengah ragi ni, ragi kecil, ragi Kelantan. Kita perlukan lagi pengayak, selup plastik, cawan. Cawan adalah digunakan untuk kita menyukat beras pulut nanti. Beras pulut ni kita akan sukat menggunakan cawan. Tak kira cawan besar mana pun, dan janji kita akan gunakan cawan ni untuk menyukat beras pulut, dan juga cawan ini juga kita akan gunakan ukuran yang sama dengan beras pulut kita tadi. Periuk untuk masak pulut, dan daun. Daun yang saya gunakan ini adalah daun balik angin. Ini dia bentuk dia, daun balik angin. Dia besar-besar macam ni. Daun balik angin dan juga daun pisang. Saya gunakan daun pisang emas. Daun pisang emas ni dia tidak mudah koyak, ya. Jadi dia lebih senang untuk kita gunakan. Ini saja bahan yang kita gunakan. Ada juga air, ya. Ini bahan yang kita gunakan untuk membuat tapai pulut. Kita sukat beras pulut kita. Berapa cawan? Secawan. Kilo kita boleh berapa cawan? Kita sukat 2 cawan. 2 cawan. Buang dulu. Kita boleh 3 cawan. Apabila kita dapat 3 cawan beras pulut, jadi kita perlu gunakan 3 cawan air juga. Nisbah 1:1. Satu-satu, jadi sukatan yang sama. Jangan lebih air. Mesti sukatan yang sama. Selain kita boleh masak cara biasa, kita boleh kukus. Ini saya buat kali ini cara masak. Kita masak pulut je. Kita masukkan 3 cawan air. 2 cawan. 3 cawan air, dan kita boleh masak. Apabila dia sudah nak kering, kita kacau sedikit supaya pulut tu dia boleh sebati cepat masak. Kita nak elak dia cepat berkerak. Apabila tutup kering, kita boleh tutup. Tutup tanpa. Pulut yang kita dah masak tadi ni masukkan ke dalam talam. Satu bekas tadi Sejo cakap talam.
Kita masukkan dalam talam. Masuk sampai dan kita biar pulut kita ni sejuk, tapi jangan betul-betul sejuk kerana nanti dia lambat mengeluarkan wap. Okey, kita masukkan ke dalam talam. Okey, ratakan pulut kita biar sejuk sedikit, dengan biar suam-suam macam tu. Jangan biar terlalu sejuk kerana dia nanti dia lambat proses untuk mengeluarkan uap dia. Okay, kita ratakan dulu. Okey, seterusnya kita ratakan ragi bagi jadi serbuk. Kita ambil sebiji setengah ragi tadi. Jika besar gunakan sebiji pun dah cukup. Okey, yang ni ragi kecil saya gunakan sebiji setengah. Okey, untuk memastikan ragi terjadi tak jadi, selalunya kualiti ragi yang menentukan dengan pulut kita. Jika pulut kita betul-betul masak, insya-Allah jadi. Okey, sekejap saja pulut kita dah sejuk. Okey, kita boleh tapis, kita boleh ayak dia. Okey, kita masukkan ke dalam pengayak. Okey, kita ayak dia. Okey, kita ayak. Okey, yang ni kita akan sudah. Okey, kita kalih-kalihkan dulu, kita balik-balikkan. Balikkan, ratakan ragi tadi. Kita balik-balikkan supaya sebati dengan tadi. Okey, apabila dah ni, kita sekali lagi yang ni ragi tadi kita penyetkan lagi serbuk. Pastikan dia serbuk. Okey, kita ayak sekali lagi. Okey, kita ayak sekali lagi. Okey, kita ratakan sekali lagi. Pulut tadi kita biar sekejap saja sejuk. Jangan biar lama sangat. Nanti terlalu sejuk dia lambat proses untuk menghasilkan tapai tu. Pembuapan dia tu lambat. Jadi jika kita buat kaedah betul, insya-Allah dalam 24 jam tapai tu dah menghasilkan mengeluarkan apa tu? Air dia. Okay, yang lebihnya kita ratakan je lah. Tak payah tapis, tak payah ayak. Okey. Dan kita balikkan sekali lagi. Kita balik sekali lagi. Okey, kita masukkan ke dalam daun balik angin. Okey, sikit sangat. Okey, kita masuk sikit. Ini nama pokok balik angin. Paduk saja. Okey, daun dia kesat sini, bagus. Susun di dalam ni. Okey, kita buat. Okey, macam tu. Lipat macam tu. Macam tu. Lipat saja. Kita susun di dalam tu. Okey, sebelum kita bubur ni, kita lap dululah daun. Kita takut kotor kan.
buat sampai habis. Boleh gunakan daun pisang dengan daun nipis buat sampai habis. Okey, inilah hasil tapai pulut kita yang telah kita susun. Okay, pastikan jangan bagi terbalik, nanti boleh keluar air dia kan. Okay, kita masukkan kain, gunakan kain yang bersih. Okay, tutup supaya mudah dia mengeluarkan wak. Okay, letakkan surat khabar. Kita letakkan tudung dan boleh letak lesung batu sebagainya untuk lebih kejap, dan kita boleh simpan. Okay, kita lihat hasilnya nanti. Okay, kita nak tengok hasil tapai kita. Okay, kita tengok, kita buang semua. Okay, kita ambil daun pisang dulu. Dah ada air, dah jadi dah. Dah jadi dah. Kita cuba satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Menjadi, tapai kita menjadi. Buka yang daun pula. Okey, cuba yang daun. Dia juga menjadi, nampak ada air. Dah masak ni. Okey. Manis. Okey. Okey, tapai yang kita buat ni untuk simpan lebih lama, kita boleh susun di dalam bekas macam ni, kita letak dalam peti ais. Jika kita biar lama dalam bekas ni, nanti dia akan lebih mengeluarkan air. Jadi kita boleh mengurangkan dia mengeluarkan air dia. Kita boleh susun dalam peti ais. Susun dan letak dalam peti ais. Jadi kita boleh makan banyak hari lah.